Allahu Akbar. Akbar. Okey, lagi sekali di dahi pula. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, la ilaha La illallah. ilaha illallah. Okey, tarik nafas. Okey, lepas. Allahu Akbar. Akbar. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Berapa tahun dah pakai susuk ni? 1. Baru 1 tahun? Ya. Oh, baru setahun? Ya. Pakai dekat seorang saja bomo yang masukkan? 2. Oh, 2 orang bomo lah. Nak kata bomo tak juga, sebab mereka yang rumah yang ada 4 ni kata rumah dia depan masjid. Lepas dia sembahyang maghrib tu, dia terus pergi masuk rumah, dia panggil saya, dia suruh saya pasang. Oh. Yang seorang ni dia dapat lisen daripada pejabat agama bahawa dia lulus untuk terapi apa semua rumah badan. Oh, rawatan. Tapi rawatan, tapi dalam masa yang sama dia ada pasang. Sama mula-mula saya minta dia buka 4 ni, tapi dia kata tak boleh sebab emas tu terlalu halus dan dia pakai keramat macam itulah. So saya tak boleh buang, dia kata. So dia tambah pula 1. Oh, dia tambah lagi. Sebab tempat dia saya berani pergi, sebab mula-mula dia kata dia boleh buang. Okey, saya jadi sebab tu saya pergi. Lepas tu saya tengok pejabat agama apa semua macam approval lah, nampak dia punya sertifikat. lah. Ya, dan saya nampak dekat aplikasi semua memang ada kerajaan datang, sebab dia banyak perawat untuk orang yang itulah. So saya tanya, dia kata dia boleh buang. Pada dia pergi dia tak boleh buang juga. Lepas tu dia masukkan. Dia masukkan 1. Oh, mana kata dia ada kelulusan pejabat agama macam rawatan punya Ashifa tu lah. Ya, betul. Oh, tu yang pergi tu dah sudah check dalam sistem lah. Sistem semua saya dah check. Saya tengok memang penuh orang. Yang orang kena stroke lah apalah semua pergi sana. Maksudnya check dalam check dalam sistem tu adalah memang dia lulus lah. Ada lulus. Oh, rawatan tu. Rawatan tu. Ini yang 4 ni selepas 1 bulan beberapa hari sebelum puasa. Saya sudah pasang, tapi hati saya tak sedap. Jadi saya lepas sebulan tu saya rasa memang nak buang dah. Lepas tu saya tanya dia. Saya kata saya nak buang. Dia kata you niat je. You sudah niat, dia automatik dia kosong. Bila you sudah niat memang tak mau. Okeylah. Lepas tu pergilah ke Bandung lagi, minta tolong buang. Dia kata tak boleh buang. Oh. Dua-dua perempuan? Lelaki. Oh, dua-dua lelaki lah. Dua lelaki. So bulan lepas pula masa saya ada appointment sini, tapi saya cancel. Lepas tu ada 1 perempuan dekat TikTok jugalah, dia perubatan juga. So dia kata dia ada appointment dekat Langkawi. So saya cakap boleh lah tolong buatkan saya punya muka. Lepas tu dia buat, dia kata tak, dia bagi minyak, lepas tu dia pasang keris kecil, tak boleh keluar juga. Macam dah ikhtiar jugalah. Dah ikhtiar juga, saya ikhtiar juga, tak mau keluar juga. Oh, tak mau keluar juga lah. Dia kata pakai je minyak tu. Dia kata sampai nanti you niatkan apa, dia keluar. Saya cakap, lepas tu saya WhatsApp dia lah, saya cakap dah 3 minggu tak ada perubahan. Dia kata pakai saja sampai habis. Saya tak pakai dah lah. Macam saya ni keluar nyata lah kan. Macam itu yang saya nampak dekat TikTok. Selalu nampak Ustaz buat live. Selalu saya follow. Jadi saya tengok, tu saya try. Daripada tahun lepas saya appointment tak dapat. Oh, daripada tahun lepas lagi. Tunggu booking lah. Tunggu booking. Dia baru dapat lah. Baru dapat ni. Kita keluarkan memang nyata lah. Ya. Kan. Jadi sakit tak? Alhamdulillah, tapi okeylah. Okeylah, saya puas hati ya, lah. boleh. Saya alhamdulillah bisa dah boleh keluar 2. Ni kita keluarkan ni dan kita pemutuskan lah sekali dengan kadam dia semua kan. Perawat macam saya pun terkejut jugalah, perawat dah dapat kelulusan rawatan kan. Ya, dia dapat rawatan. Apa semua tu. Betul. Tapi buat macam ni pelik Rumah dia depan masjid tu pun masuk dia bubuh jugalah. Yang tu yang depan masjid tu pun dia pondok lepas masjid. Sebab itu memang saya sendiri pergi rumah dia. Saya tengok rumah dia betul-betul hadapan masjid. Dia sebab sebelum dia pasang, dia pergi sembahyang maghrib dulu. Baru dia balik rumah pasang. Oh, dia pergi sembahyang maghrib kat masjid dulu. Depan rumah dia. Depan rumah dia. Lepas tu baru dia pasang. Tapi dia tak ada, saya lillah ta'ala saya tak nampak apa-apa yang pelik dalam rumah tu. Tak ada yang mencurigakan. Jadi bila dah ada kelulusan, orang yakin lah kan. Mana kata yang pertama pakai depan yang pakai tu depan masjid tu lah kan. Ya.
dia pun ada kelulusan apa semua ada, lah daripada pihak kerajaan, ada Shifa rawatan kan. Ya. Yang kedua pun nak Sama. pergi buang pun dia tambah lagi lah. Dia tambah lagi satu. Dia tambah lagi satu. Oh, dia cakap dia tak boleh buang lah Dia ni. tak buang. Dia kata betul ke dia pasang? Saya cakap iya, saya sendiri nampak jarum tu dan dia tunjuk kat saya, dia baru dia masukkan. Lepas tu dia kata susah nak keluar ni, dia kata dia terlalu kecil. Dia kata macam itulah. Oh, yang dia cakap susuk keramat tu macam mana? Dia kata emas tu emas keramat, susuk keramat, dia kata macam tu. Keramat lah. Ya. Dia cakap macam itulah. Yang saya niat nak datang sini tu, saya ada mimpi satu kali tak elok. Macam tu je. Saya macam naik kereta, relai habis kereta. Oh ya. Oh, mimpi ya. Masa saya nak sebelum saya sebab saya sudah buat appointment, selepas appointment tu saya mimpi yang tak elok tu. Lepas tu rasa berdebak tak, gelisah ke ataupun macam mana? Ada, ini tadi saya selepas ustaz baca tu, dada saya baru lapang. Tadi saya punya dada tertekan. Tadi rasa ni. Saya tak boleh nak bernafas sebenarnya tadi, tapi saya tahan. Lepas kita dah cabut tu, baru saya rasa lega. Oh, lepas tu baru saya lapang. Ya, lapang. Kan? Tadi dada saya nak angkat tangan tadi, saya nak kata stop. Sebab dada macam tertekan. Oh, waktu saya baca tadi. Ya. Dada saya memang tekan, dada memang sesak nafas. Sebab sebelum ni saya buat jadi macam tu. Sebab tu saya masuk hospital. Masa benda tu dalam muka, asal maghrib je saya punya dada seolah-olah macam kena tekan batu. Bila pergi hospital dia kata tak ada apa. Oh, dah check tak ada apa lah. Tak ada apa. Jadi semua punca daripada dari situ ya saya rasa. Lepas tu tempat kedai tu juga yang tak elok. Macam itulah. Dia berlawan lah, no? Berlawan. Sebab dia susuk ni dia boleh rosakkan organ kita sikit-sikit, saraf kita, dalaman kita kan. Dia boleh bagi rosak lah. Sebab tu saya ada buat produk juga yang untuk bagi repair balik sel-sel jantung, saraf yang berkaitan dengan gangguan lah. No? Yang saya buat apa tu? Jus madu spirulina segar tu, warna hijau. Warna hijau, ya. Hijau tu. Alhamdulillah ramai yang makan yang okey lah. Sebab kita ambil madu tu daripada Yaman tu, gabung dengan spirulina segar. Lepas tu kita baca ayat-ayat Quran, doa-doa kan. Bila orang makan dia akan masuk dalam saluran-saluran darah tu dan dia akan pulihkan balik lah. InsyaAllah lah kan. Jadi ada tak, maksudnya ada nasihat apa-apa tak kalau contohlah orang lain duk pakai lagi kan, untuk mereka ni macam mana, sebab mereka duk seronok, mereka suka lagi dengan pakai pengajaran susuk. Buat saya lah. So bagi saya tak payahlah pakai banyak suplemen yang boleh makan lagi dari benda ini. Pengajaran buat saya, pakai sebulan saja saya dah rasa menyesal. Sebulan je pakai. Sebulan je saya sudah rasa tak ada apa pun. Tak ada perbezaan apa pun. Betul. Bagi saya tak payahlah. Merana diri je, no? Makan buang duit, buang masa, penat saja. Masa pakai itu berapa harga? Kalau ringgit yang Malaysia yang pertama satu biji itu saya habis 2,000. Lepas tu kedua tu yang pasang kata yang ada atas dahi ni itu 1,5. 1,500. 1,5. Oh, 1,500. Yang sampai yang bawah ni pun 1,5 macam tu. 1,500. Yang masukkan laki ya? Laki. Sebab masalahnya mereka ni semua dapat sertifikat yang terpapar di depan pintu tu. Yalah, dan daripada kerajaan. Dan kerajaan pejabat agama sendiri pergi ke sana buat penyelidikan, buat melawat. Jadi kita okey, dia punya ni tak lari daripada benda-benda macam itulah. Yalah, faham. Saya lah baru setahun, no? Baru setahun. Tu pun dah rasa ya Allah, macam tak senang. Kalau hati saya esok saya mati macam mana, baru tak ingat macam tu. Iyalah. Macam mana kalau aku mati esok, susah, tak ada siapa yang tahu. Macam tu. Faham. Inilah yang saya usaha juga. Tunggu pun nak dekat setahun. Tunggu pun dah setahun daripada tahun lepas. Saya tunggu. Alhamdulillah dapat ni. Sebab ramai. Alhamdulillah, ya itulah. Alhamdulillah kan. Sampai saya WhatsApp, saya kata tolonglah balas saya punya WhatsApp, tolonglah. Yalah. Ni kan alhamdulillah dah alhamdulillah keluar, puas hati. Saya rasa puas hati walaupun saya jauh, tak apalah. Macam mana. Akak duduk di Sabah, Labuan. Saya lahir Sandakan. Tapi saya duduk Labuan. Duduk Labuan. Alhamdulillah. Ramai lagi sebenarnya ni yang nak buang susu ni kan. Ya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Cuma kadang-kadang ada juga perawat yang tipu tau. Itulah banyak.
banyak. Sangat-sangat banyak. Dia cakap nanti susuk tu akan hilang sendiri. Susuk tu nanti akan jadi keluar dekat najis. Ada yang kata mau mati dia keluar sendiri. Kadang kita terfikir masa pasang tu macam tu juga yang dia pasang ni. Dia kata masa you niat kata ni mati nanti keluar sendiri dalam hati saya, takkan semudah itu. Yalah. Nah, tapi benda dah pasang. Sebab ada yang dia cakap langgar je pantang nanti. Langgar pantang. Yes, betul Ustaz, betul. Susuk tu akan kosong. Ya, betul. Sebenarnya ramai yang langgar pantang yang jadi macam-macam lah. Yang badan jadi busuk, lepas tu berlubang muka. Sakit habis organ-organ dalaman. Sampai dia jadi ketulan kat tangan badan kan. Macam-macam lah yang saya dah tengok kan. Ya. Sebab ada susuk yang tak ada pantang. Ya. Ada susuk yang satu je pantang je, tak boleh tengok mayat. Jadi hak akak ni yang mana? Okey, yang pertama tu dia kata tidak ada pantang, tapi kalau you sudah niat kata aku tak nak pakai, kau niat kan betul benda tu terus kosong. Benda tu memang kosong terus, tak ada ni dah. Dia cakap macam tu. Cakap macam tu. Dan kedua ni pula dia kata tidak ada pantang, cuma jangan makan makanan sayur daripada orang yang meninggal. Itu maksudnya contoh sebelah rumah ada orang meninggal. Orang sebelah yang meninggal tu keluarga dia bawa makanan ke rumah saya. Saya makan. Itu automatik kosong terus. Tak boleh. Terus tak boleh. Dia kata nanti you mati, dia kata dia terkeluarlah. Keluar sendiri. Boleh. Masa nak mati tu dia kata. Sebab susuk ni dia ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama dia kacau waktu baru pakai je, lepas setahun dia kacau. Ataupun lepas beberapa bulan dia kacau. Ada yang pertengahan, maksudnya dia tak kacau lagi awal-awal, pertengahan baru dia kacau. Yang ketiga dia tak kacau, dua-dua dia tak kacau. Dia kacau waktu ujung-ujung usia nak uzur. Waktu tu baru dia datang kan. Jadi sebab tu dia berbeza sikit lah atas ritual susuk yang dipakai tu kan. Dia ada banyak-banyak jenis lah. Macam-macam lah. Banyak lah yang kita saksikan, macam-macam lah jadi kan. Jadi mudah-mudahan dapat jadi iktikbar lah untuk semua. Alhamdulillah. InsyaAllah.